Awak bertanding. Bila dia pergi dengan PHDP esok, dia memang, saya jangka, Amdab Mantap akan bertanding paling banyak kursi dalam PH. Anwar Ibrahim akan bagi Amdab Mantap bertanding mungkinlah 80 kursi, tuan-tuan. Di mana? Di Kedah, kawasan Sanusi tu. Di Kelantan, di Terengganu, di Perlis, di kawasan-kawasan tu. Dia akan bertanding banyak kursi, tuan-tuan. Tapi menangnya tuan-tuan rasa boleh ke? Boleh ke? UMNO boleh menang di Kelantan ke? Tahu? Gali lubang Di Kedah, tak tahu. Di Selangor. Tapi mereka bertandinglah banyak kursi. So buat apa bertanding banyak kursi, menangnya sikit, kalahnya banyak. Macam mereka bertanding PRN 6 negeri lah itu lagi. Bertanding 119 kursi, menangnya berapa belas? Berapa? 18? Itu pun 14 pasal Negeri Sembilan. Saya pergi kempen Negeri Sembilan sebab mereka undi UMNO pada ketika itu sebab kita punya war crime macam tu, kalau kita menang lagi banyak kursi daripada PH, kita jadi menteri besar. Habisnya kita menang lagi banyak kursi tapi tak jadi menteri besar. Macam mana tuan-tuan? Dapat 14. 14 daripada 18 tu di Negeri Sembilan. 4 je di negeri-negeri lain. Bayangkan. Kali ni macam mana? So, apa saya punya suggestion? Itu lagi, saya dah cerita. Saya kata macam ni. Kalau awak bertanding 80 kursi, menang 8, buat apa? Macam mana kita UMNO nak tambah kursi? PAS nak tambah kursi. Bayangkan kalau 3 parti Melayu ini bersatu pergi pilihan raya sekali. PAS, UMNO dan bersatu. Di Semenanjung Malaysia ini, ataupun di Malaysia ni lah, kita ada, di Semenanjung ada 165 kursi, tuan-tuan. Daripada 165 kursi parlimen, kawasan Melayu ada 120. 120 kawasan Melayu. Saya dah kira-kira, tuan-tuan. Kalau 3 parti ni pergi pilihan raya bersama, 120 ini kita tapau habis. Kosong PKR, kosong Amanah, kosong siapa lagi tu? Kosong semua. Kita tapau habis 120 kursi. Boleh bentuk kerajaan macam itu aja. Dan modal pun tak payah banyak pakai sebab semangat. Betul. Kita tak bergaduh sama sendiri, tak payah pakai modal. ILU aja, tuan-tuan. Kita pacak aja. 120 kursi. Macam mana nak pergi pilihan raya 120 kursi 3 parti? Pandai-pandai kita pakat lah. Betul. Dia tanya, okey kalau macam tu bagi kursi berapa banyak ni? Saya kata kalau ikut formula saya 60, 30, 30. Saya cakap. Siapa dapat 60? Saya kata pas lah. Tuan-tuan setuju? Pas dapat 60? Setuju, mestilah tuan-tuan pas. So saya cakap, saya kata, okey UMNO bagi berapa? 30. Saya kata kalau UMNO bagi 30, awak tambah 4 kursi sebab dulu awak menang 26. Ini confirm menang ni. Bukannya ini sebab, betul tak? Tuan-tuan rasa kita pergi 3 parti sekali ni confirm 120. Orang Melayu takkan undi dah. Nak undi Amanah ke, tuan-tuan? Tak ada. Amanah ni tahu je lah. So 30 bagi dia. Bersatu. Daripada dulu dia menang 31, betul. Tapi 6 tu dah lompat jadi 25. Dia pun tambah 5 kursi. Betul tak? Okey lah, saya kata itu start lah untuk mula. Tapi kalau nak gunding, mungkin PAS baik hati. Kan? PAS ambil berapa? 50, 35, 35. Katakan contoh. Kan? PAS okey je. 50 pun awak tambah lagi 8 kursi. Betul tak? Confirm. 50, 35, 35. So semua orang win. Apa masalahnya? Betul tak, tuan-tuan? Itu formula saya. Tapi Amdab Mantap ni, kan dia punya tak mau juga. So kalau dia tamak, tuan-tuan, saya kata, kalau mereka ini tamak, betul, mereka boleh bertanding paling banyak kursi sekali masa pergi pilihan raya esok. Tapi mereka kalah pun paling banyak. So mereka beraya sebelum pilihan raya 2 minggu tu je lah. Hari pilihan raya esok, terkangkang. Lepas itu, masa itu kursi-kursi saya cakap pada dia orang, kata awak buat lah. Saya okey aja kalau awak buat macam tu sebab kursi 120 ini, terutama kursi UMNO 26 ini, kalau mereka pergi dengan PH, awak orang yang akan ambil kursi tu 26. Sekarang awak orang ada 42 kursi kan? Cuba awak tambah 20, berapa dapat? Banyak tak? 60. Ini kuasa Tuhan, tuan-tuan, kita tak tahu. Kita doa-doa je lah. Tapi saya cakap tidak mustahil. Kalau itulah perangai mereka, nak sokong DAP, nak memperkasakan DAP, orang Melayu takkan percaya pada mereka. Pada next PRU, dia akan undi PAS.
20 kursi UMNO sedia ada. Mereka kata nak tambah kursi, ikut formula mereka, undi mereka campur undi PH dapat menang 80 kursi. Saya kata celah mana boleh menang 80 kursi ni? Di PRN 6 negeri tuan-tuan, dia campur undi dia, campur undi PH, negatif dapat. Negatif. Maksudnya, orang PH pun tak undi kamu sebab ada UMNO, orang UMNO pun tak undi kamu sebab ada DAP. Negatif. So sebab itu tak jadi. So dia kira dapat 80 kursi tu, itu tak apalah, angan-angan dia lah. Tak jadi macam tu. Dia akan lagi kurang kursi, tuan-tuan dapat kursi itu. So pada saya tak ada masalah. Awak nak dengar. Kalau nak dengar, bagus sebab saya pun sayang UMNO. Tapi kalau tak nak dengar, PAS yang dapat kursi itu, saya pun sayang PAS juga. Okey lah, betul lah tuan-tuan. Awak yang dapat. So ikut suka dia orang lah. Dia orang